Okay, so first kita sediakan blender. Then after that saya masukkan 3 biji bawang merah lah. Okay, just potong belah dua macam ni dah cukup dah. Alright, masukkan tu. Dan seterusnya saya masukkan 2 sudu besar ginger garlic paste. Alright. Seterusnya saya masukkan 2 sudu teh jintan manis lah, serbuk jintan manis Okay. And then seterusnya saya masukkan 1 genggam daun ketumbar dan juga 1 genggam daun kari bersama dengan sedikit cili kering lah. Okay, and then masukkan sedikit air and then kita blend guys. Kita blend sampai dia jadi satu paste yang cantik. Dah siap dah. Jom kita tengok hasil dia sekarang. Nampak tu guys. Okay, kita punya bahan-bahan dah blend. Dia jadi macam nampak macam ni lah. Okay, dah perfect dah. Seterusnya yang ni adalah setengah ekor ayam. Saya gunakan sedikit serbuk kunyit dan masukkan bahan yang kita dah blend tu bersama dengan serbuk cili. Alright, kita masukkan serbuk cili dalam 2 sudu besar. Okay, 2 sudu besar. Dan seterusnya kita masukkan tepung jagung lah. Okay, tepung jagung pun dalam 2 hingga 3 sudu besar lah. Alright, masukkan tu. And then seterusnya saya masukkan garam yang secukupnya. Okay, sedikit garam. Alright, masukkan garam. Dan seterusnya kita masukkan black pepper. Black pepper dalam 1 sudu teh dah cukup dah. Okay, kalau nak lagi pedas tu boleh je lah masukkan. Okay, and then kita habiskan dengan sedikit jus limau. Jus limau tu saya masukkan 1 biji limau. Jus dia lah. Okay, masukkan tu. And then kita gaulkan ke semuanya guys. Gaul je lah guys. Gaul. Mix dia betul-betul bagi semuanya sebati. Dan biar dia duduk dalam perap tu lebih kurang 1 jam lah. Okay, nampak tu dah siap kan. Okay, biar dia duduk dalam marination ni untuk 1 jam. Seterusnya kita panaskan minyak. And then kita dah boleh mula goreng. Nampak tu guys. Itu je lah guys. Resipi ni sangat-sangat simple dan sangat-sangat sedap guys. Okay, ini adalah resipi daripada nenek saya. Memang rasa ayam dia guys lain daripada lain. Okay, once kita dah masukkan tu dan kita tutup lah. Alright, biar dia supaya dia masak lebih cepat. Seumpama macam kita bagi dia cook in pressure macam tu lah. Okay, so kita cover. Alright, dan kita goreng lebih kurang dalam 8 minit satu belah tu. Then after that kita flipkan dia. Okay, kita flipkan dia dan biar dia sambung. Goreng sampai dia turn into a nice crispy golden brown, gelap-gelap sikit. Dah boleh keluarkan dah. Okay, saya flipkan ke semuanya. Flip betul. Yes, tengok warna dia dah nampak cantik kan. Perfect dah tu. Okay, so sekarang kita biarkan dia sambung goreng lebih kurang dalam 8 hingga 10 minit. And then dah siap dah guys. Okay, so sekarang kita tutup dan biar dia habis masak. Ini adalah hasil dia lah guys. Okay, so ayam goreng kita dah siap dah. Nampak tu, memang crispy, pedas, semua ada guys. Okay, so pastikan anda try resipi ni. Sangat-sangat simple dan sangat-sangat sedap. Selamat mencuba.